warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nurul Syiking binti Kamarudin. Boleh panggil Syiking. Saya berumur 19 tahun. Saya berasal daripada Terengganu. Okey. Kenapa saya memilih profesi sebagai guru ini adalah kerana saya tahu bahawa profesi guru ini hanya bukan sekadar mengajar tetapi juga mendidik. Sebagai contoh, cikgu bukan hanya mengajar di dalam kelas sahaja tetapi cikgu mendidik dari segi akhlak, disiplin mereka dan sebagainya. Dan yang kedua adalah saya ingin berkongsi ilmu kerana saya tahu bahawa profesi guru ini boleh mengubah kehidupan seseorang. Sebagai contoh, dengan adanya ilmu, murid dapat mengaplikasi sehingga mereka berjaya. Dan akhir sekali, apa yang saya tahu tentang subjek kesatuan bahasa ini ialah adakah subjek kesatuan bahasa ini penting diaplikasikan dalam kehidupan. Dan akhir sekali, dalam dunia pendidikan sekarang ni, adakah media sosial memberi kesan terhadap kesatuan bahasa seseorang itu? Itu sahaja dari saya.